Jaminan bagi seorang pekerja ialah berhenti atau diberhentikan. Tak ada satu kerja pun yang terjamin. Jaminan bagi seorang pekerja sama ada berhenti ataupun diberhentikan bila tiba waktunya. Walaupun jawatan kita mungkin terjamin, tapi tak ada jaminan kita mampu terus bekerja. Bagi yang masih ada gaji tiap-tiap bulan, bersiap sedialah untuk hari tiada gaji. Inilah waktu terbaik untuk buat persiapan. Berpada-padalah dengan hutang dan menabunglah serta bina harta sendiri supaya ketika hari tiada lagi gaji, kehidupan dan keluarga kita tidak terjejas. Jawatan kita hari ini bukan milik kita. Ia milik majikan. Sampai satu masa, jawatan kita pasti akan diserahkan kepada orang lain. Yang tinggal bersama kita hanyalah tabungan dan harta yang kita bina selama kita bekerja sebelum ini. Dan yang akan terus membebankan kita ialah hutang-hutang yang kita buat ketika kita masih bekerja. Ingatlah, kekayaan bukan tentang berapa besar gaji kita, tapi berapa lama kita mampu bertahan ketika tiada lagi gaji. Ia tentang tabungan dan harta yang kita kumpul dan hutang yang kita sendiri cipta. Yang nak bermula boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.